Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Syamsul Rizal, pelajar OUM daripada SEM 2. Hari ini kita nak membincangkan tentang topik yang sangat penting, iaitu hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan. Kita pernah dengar tentang hak asasi manusia. Tetapi sebenarnya hak asasi manusia ini dilindungi di dalam undang-undang di Malaysia. Perlembagaan persekutuan akan memastikan semua pihak mendapat hak yang sama rata dan juga tidak ditindas. Tetapi, bagaimanakah hal ini berfungsi dalam kehidupan seharian kita? Jom kita ketahui lebih lanjut lagi. Okey, kau pernah dengar tak pasal hak asasi manusia? Aku ada belajar sikit. Tapi apa hak-hak asasi manusia? Hak asasi manusia dijamin dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Jom aku terangkan. Ikut saya. Hei, apa ni? Dalam perkara 5, saya tidak boleh membahas sewenang-wenangnya. Mana waran? Mana surat? Hak kebebasan diri melindungi kita daripada ditahan sewenang-wenangnya tanpa sebab yang munasabah. Aku rasa kita dah boleh start kempen sayang alam sekitar kita ni minggu depan. Tapi bukankah kita kena minta kebenaran dulu untuk buat kempen? Tak adalah. Dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 10, kita mempunyai kebebasan untuk bercakap, berhimpun dan juga berpersatuan. So, tak ada masalah asalkan kita tahu batas. Okey, hak kebebasan untuk bercakap, berhimpun dan juga berpersatuan membolehkan rakyat untuk menyuarakan pendapat. Tetapi, ianya perlulah dilakukan dengan bertanggungjawab, ya? Ni Islam kenapa ada di sini? Di tempat kuda saja tahu. Hei, bukankah dekat dalam Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 11 terdapat hak kebebasan beragama? Hak kebebasan agama diabadikan dalam Perlembagaan Persekutuan. Setiap individu berhak mengamalkan agama mereka masing-masing. Wah, aku baru tahu. Rupanya kita ada hak-hak yang dipelihara dalam Perlembagaan Persekutuan. Betul tu. Hak asasi penting bagi kita semua untuk dapatkan keadilan untuk masyarakat. Aku setuju. Kalau semua orang tahu hak-hak mereka, kita pasti dapat hidup dalam masyarakat yang adil dan harmoni. Sebab tu, kita kena belajar dan faham. Perlembagaan Persekutuan menjamin hak-hak asas kita. Fahami hak anda, hormati hak orang lain dan bersama-sama kita membentuk masyarakat yang lebih baik. Terima kasih kerana menonton.